Kata penyair Muhammad Iqbal rahimahullahu ta'ala, di antara musibah yang berlaku kepada umat ini susah nak nangis. Umat Muhammad ni, musibah yang menimpa umat ini ialah kalau air mata tak ada. Seminggu tak nangis. Tu kena muhasabah pasal apa salah aku. Jadi kita ni, Allahumma salli, kadang-kadang kalau Tuhan nak bagi tu bukan mudah ya. Hari ni ada TikTok, ada Facebook. Jadi ada video-video, contohnya ada Sayyidina Muhammad, ada qasidah, ada nasyid, ada apa-apa. Kadang-kadang dalam duk scroll tu, dalam satu video kita boleh menangis. Jadi kalau menangis itu kerana Allah, maka air mata itu adalah air mata yang dapat memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, jadi risau dan bimbang kalau kita tu jenis orang yang tak boleh menangis. Dah susah nak nangis. Kata Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, kalau seorang tu tak boleh menangis, macam mana nak bagi menangis? Tangisi kekerasan hatimu. Tangisi kekerasan hatimu. InsyaAllah kamu boleh menangis. Pasal apa keras hati Tuhan? Tangisi keras hati tu. Itu kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala.